Bermodalkan geran kerajaan sebanyak RM95,000 menerusi inisiatif Sejati Madani, komuniti di Kampung Gunung Medan melakar kejayaan tersendiri menerusi projek tanaman cendawan tiram. Menerusinya 5,000 bongkah cendawan dapat disediakan dengan purata kutipan hasil mencecah RM11,000 diperolehi daripada 700 kg cendawan yang dipungut dan dijual setiap pusingan penanaman. Menurut Ketua Projek Cendawan Tiram Kampung Gunung Medan, Hasnul Aman, bagi menjayakan projek perintis ini, seramai 10 peserta terlibat di kalangan komuniti setempat dalam pengoperasian pusat tanaman berkenaan. Bukan sahaja dipasarkan secara segar, cendawan tiram ini dihasilkan sebagai produk hiliran menerusi produk pekasam cendawan tiram dan cendawan goreng yang mendapat permintaan tinggi. Kami perlukan bantuan-bantuan seperti pihak Fama untuk membantu kami dalam segi pemasaran. Dan setakat ini insya-Allah stok yang ada kat sini sentiasa tak cukup lah. Dan dalam perancangan kami, buat masa sekarang ni kami ada satu kios dekat Seriap. Kami buka kios bagi dekat depan jalan ni. Dan dalam perancangan kami yang seterusnya, kemungkinan kami akan letakkan lagi satu kios di atas puncak Gunung Medan. Kejayaan projek cendawan tiram ini hasil bimbingan berterusan pasukan penyelidik Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang turun padang memantau pelaksanaan projek yang diusahakan komuniti. Pihak UNIMAP telah dipertanggungjawabkan sebagai ketua projek, yang mana dalam projek ni kita ada 8 penyelidik yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Gabungan daripada kepelbagaian bidang ni membantu pasukan Cik Hasnul untuk memastikan projek Sejati Madani ini berjaya. Bantuan yang kita bagi yang pertama adalah dari segi bagaimana nak tanam cendawan, bagaimana nak jaga, bagaimana nak market, sehinggalah orang kata produk hiliran ini boleh dipasarkan. Melihat kepada potensi cendawan tiram ini, komuniti Kampung Gunung Medan bakal memperluaskan projek berkenaan dari segi kualiti, kuantiti dan nilai tambah produk selain menerima peluang pasaran baharu bersama agensi seperti Fama.